Tuan-tuan, sekiranya kita menyimpan emas, kekayaan kita akan berada di tangan kita sendiri. Biar apa pun yang berlaku pada ekonomi dan politik semasa, selagi emas itu berada di tangan kita, kekayaan kita akan kekal di tangan kita. Nilai emas tersebut dipegang kukuh oleh berat dan ketulian emas tersebut tanpa perlu jamin oleh sesiapa. Berbeza dengan wang kertas, ianya perlukan jaminan kerajaan untuk layak memegang suatu nilai. Kerajaan akan memasukkan nilai paksaan ke dalam kertas tersebut. Sebab itu di wang kertas tersebut ada ditulis, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Terdapat lagi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh sesebuah kerajaan untuk wang tersebut. Sekiranya wang tersebut kena conteng atau koyak, ada kemungkinan nilainya hilang kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Jika kita simpan di bawah bandar terlalu lama, kemungkinan duit tersebut sudah tidak digunakan oleh kerajaan tersebut dan automatik nilainya akan menjadi kosong. Sama seperti duit shilling RM1 yang suatu masa dulu pernah kita gunakan, kini sudah tidak bernilai. Walaupun kita bawa ke luar negara, wang tersebut tetap tidak bernilai. Itu maksudnya, walaupun wang tersebut berada di tangan kita, hakikat sebenar, kekayaan itu bukan berada di dalam tangan kita. Jadi, sebanyak mana pun wang yang kita simpan, ia tidak menjamin kekayaan kita akan bertahan. Tambahan pula dengan kadar inflasi yang meningkat setiap tahun. Mulakan simpanan emas anda untuk menjamin kekayaan tidak dimakan inflasi. Sila DM saya untuk saya bantu sebaik. Terima kasih.